YouTube. Assalamualaikum guys, welcome back to my YouTube channel. Fine. Hari ini look at this. Kita ada barang daripada JSE. Kenapa kau tak kemek? Tumbuk JSE. Jadi hari ni kita dapat barang. Bukan dapat, beli. Kita barang ni eksklusif. Sepatutnya boleh-beli pada 16 April. Sekarang ni 15 April. Saya order barang ni 13 April. So sampai 15. Hari ni sampai, hari ni unboxing terus. Kita ada gunting. Jom kita buka. Sekejap je, biasalah. Barang daripada Malaysia. Memang barang ni Malaysia. Barang ni dekat, of course dekat US. Semua dah dapat awal dah. Saya pun dah tengok banyak dah TikTok. Sorry, overhype. Biasa. Fans. Ladies and gentlemen, apakah ini? Jom kita bawa keluar lah. Keepsake by JSE. Potong elok-elok. Satu, dua, tiga. Lawan ni guys. Yang ni. Oh my gosh. Jangan buka ni. Inilah dia. JSE exclusive Michael Head Popcorn Bucket. Ni limited edition tau. Saya tak tahu ada berapa. Michael Everett. Lawa gila, nampak premium. Jom kita buka. Ten. Ush. Bapak, high quality tu. Wih, keras. Oh my gosh. Tengok ni. Michael, April 26. Nampak tak? Oh my gosh. Okay guys, so topi ni sebenarnya bukan untuk korang pakai. Tetapi topi ni macam dia beritahu tadi adalah popcorn hat. Korang letak popcorn dalam ni. So korang pergi tengok wayang, korang letak popcorn dalam ni guys. Bukan ni untuk korang pakai. Kalau pakai, ni apa benda ni? So waktu korang tengok movie Michael nanti, dia punya tulisan Michael warna emas. Sebab Michael is a golden masterpiece. The thing is, this is the main merchandise yang keluar ada dekat JSE. So siapa-siapa yang nak dapatkan your own Michael limited edition punya JSE popcorn hat, korang boleh pergi dapatkan sekarang dekat JSE punya website. Yang ni saya simpan untuk collection. Sebab holy shit, look at that Michael. So thank you so much JSE, sebab korang berjaya curi duit saya. Itu saja daripada saya untuk anime Cukur. Subscribe dan kita jumpa di next video. Bye bye. Assalamualaikum. Dan Michael Jackson, the king of pop.